Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amirul, sihat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Ha. Malam ni rasa Amirul seorang kot ya. Puan Rasinah tak masuk kan? Kau tengok dalam tu Oh, itu. nampak lagi kan? Okey, tak apa, kita jalan dulu lah Boleh InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah ta'ala. Okey, sekejap Boleh nampak skrin saya? Boleh. Boleh Okey, baik, insyaAllah. Silakan. Jadi insyaAllah ta'ala kita punya modul kita kali ini iaitu adab dan akhlak. Jadi dia secara ringkas lah, akhlak ni ialah sesuatu yang terbit daripada diri seseorang tanpa adanya paksaan. Itu akhlak. Iaitu sesuatu yang ada dalam diri seseorang, yang mana seseorang dia lakukan sesuatu tanpa ada paksaan, itu adalah akhlak. Akhlak ni dia boleh jadi ada akhlak yang madmumah, ada akhlak yang mahmudah. Ini ada akhlak yang tercela, ada akhlak yang terpuji. Jadi kalau adab ialah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi untuk membentuk akhlak yang mahmudah, gitu Jadi dua tu dia sangat berkait rapatlah di antara adab dan akhlak. Akhlak ni sesuatu yang memang dah ada dalam diri seseorang, tetapi untuk membentuk menjadi akhlak yang terpuji, maka di situ adanya adab daripada Nabi SAW. Jadi adab ni adalah suatu bentuk tarbiyah atau satu bentuk ilmu untuk membentuk akhlak yang terpuji bagi seseorang Muslim itu. Gitu. Jadi berkenaan dengan adab dan akhlak ni, banyaklah hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi contohkan kepada kita untuk kita tiru, untuk kita amalkan. Mudah-mudahan dengan kita sentiasa amal tu, dia menjadi satu akhlak yang terbentuk dalam diri seseorang dan terbit daripada diri seseorang tu secara semula jadi. Ini apabila adab tu dia amal berkali-kali, maka akhirnya membentuk menjadi akhlak yang terpuji. Jadi insyaAllah ta'ala kita bermula pada malam ni dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallah fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Dalam hadis ini Nabi sebut ada enam perkara yang merupakan hak Muslim ke atas Muslim yang lain. Ada hak orang Islam yang menjadi tuntutan ke atas orang Islam lain untuk dia laksanakan. Apa dia? Pertama, kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam ke atasnya. Ini di antara hak orang Islam. Apabila jumpa dia, Nabi kata berilah dia salam. Cuma beri salam hukumnya adalah sunat. Akan tetapi menjawab salam tu adalah wajib.
orang yang memberi salam terlebih dahulu lebih afdal daripada orang yang menjawab salam. Akan tetapi hukumnya kekal sunat. Tetapi orang yang diberi salam wajib atas dia untuk dia jawab salam. Walaupun hukum wajib, tapi dari segi sudut orang yang memberi salam itu lebih utama, lebih afdal, lebih aula berbanding dengan orang yang menjawab salam. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila dia mengajak kamu untuk datang ke majlis dia, khusus di sini majlis walimatul arus, jadi majlis jemputan kahwin. Majlis-majlis lain dia tidak termasuk dalam konteks hadis ini. Hadis ini, dakwah di sini maksudnya dakwah seruan datang untuk meraihkan majlis perkahwinan dia atau majlis perkahwinan anak dia dan sebagainya. Maka kata Nabi, fa'ajibhu, maka hendaklah kita memperkenankan. Yani sekiranya seseorang tadi apabila dia dijemput untuk majlis walimatul arus dan dia tidak pergi dengan tidak ada alasan, maka dikira dia telah mengabaikan hak satu orang Islam. Tapi kalau dia tak dapat pergi kerana urusan, kerana kekangan, kerana perjalanan yang jauh, kerana kewangan dan sebagainya, maka ini termasuk perkara yang diuzurkan. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa idza stansahaka, dan apabila dia meminta nasihat kepada kamu, fansahhu, maka kata Nabi, maka berikanlah pada dia nasihat yang dia perlukan. Hukum di sini adalah sunat, tidak wajib. Jawab salam wajib, beri salam pada orang sunat, memperkenankan jemputan makan khususnya majlis perkahwinan adalah wajib. Manakala memberikan nasihat, apabila kita diminta untuk memberikan nasihat, hukumnya adalah sunat. Kemudian kata Nabi, wa idza atasa fahamidallah fasammithu, maka apabila seseorang muslim itu dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan pada dia dengan yarhamukallah. Fasammithu maksudnya doakan dengan yarhamukallah. Yani kalaulah dia tu bersin, dia tak ucap alhamdulillah, maka tidak ada tuntutan untuk kita mendoakannya. Tapi kalau dia bersin, dia kata alhamdulillah, maka menjadi tuntutan atas kita untuk mendoakan dia dengan yarhamukallah. Manakala orang yang didoakan dengan yarhamukallah, maka dia jawab balik, yahdikumullah wa yuslih balakum. Yani orang yang bersin tadi mendoakan kembali kepada orang yang mendoakan dia. Begitu. Kemudian yang kelima, kata Nabi, wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit, maka kata Nabi, maka ziarahilah ia. Pergilah jenguk dia, doakan dia dengan doa kesembuhan dan sebagainya. Doakan dia supaya dia boleh bersabar dengan ujian kesakitan dia. Dan yang terakhir, kata Nabi, wa idza mata fatba'hu, apabila dia mati, maka ikutilah jenazahnya sehingga dia dikebumikan. Ikut hukum juga adalah sunat. So daripada hari ini Nabi SAW sedang cerita pada kita tentang hak satu orang Islam lah, yang menjadi tuntutan ke atas orang Islam lain untuk dia laksanakan, untuk dia sempurnakan dan dengan tidak mengabaikan hak-hak tersebut. Ini di antara adab. Kemudian seterusnya kita tengok hadis seterusnya, iaitu berkenaan dengan Nabi SAW seolah-olah nak beritahu kepada kita, jangan kita memandang kepada orang lain dalam perkara dunia orang yang lebih tinggi daripada kita, tetapi dalam perkara dunia lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Tetapi berbeza dalam soal agama.
Dan soal agama, kita hendaklah melihat orang yang lebih bertakwa berbanding dengan kita, berbanding dengan orang yang kurang takwa. Dalam soal dunia, kena lihat orang yang lebih rendah keperluan dunia dia. Jangan lihat orang yang memiliki kelebihan dunia berbanding dengan kita. Hadis daripada Abu Hurairah, dia kata Nabi SAW telah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Hendaklah kamu lihat kepada orang yang lebih rendah daripada kamu. Soal dunia, soal status dunia, bukan soal agama. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kamu lihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kamu soal dunia dia. Kenapa? Kerana kata Nabi, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kerana perkara tersebut dapat menjaga diri kamu dan tidak akan meremehkan nikmat Allah kepada kamu. Yang ini kalaulah kita lihat orang yang lebih rendah pada kita soal dunia dan tidak lihat orang yang lebih besar, lebih tinggi kedudukan di dunia dan berbanding dengan kita, akan jaga hati kita supaya kita tidak rasa tidak berpuas hati. Berbeza dengan orang yang tengok orang lain lebih daripada kita, pasti akan rasa tidak puas hati, malahan hati tu tak tenang, malahan kalau boleh kita juga usaha nak dapat seperti dia lah. Kenapa? Kerana kita lihat orang yang lebih tinggi. Maka Nabi ajar, lihatlah kepada orang yang lebih rendah berbanding kita. Hadis seterusnya, hadis daripada An-Nawwas bin Sam'an. Dia kata dia telah bertanya kepada Nabi SAW tentang kebajikan dan dosa. Lalu baginda pun jawab, kata Nabi, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihi an-nas." Hadis ni Nabi SAW sedang ajar kita macam mana kita nak membezakan perkara tersebut adalah perkara yang benar, atau perkara itu perkara baik, atau perkara itu perkara yang tidak baik. Iaitu kata Nabi, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu apa dia? Iaitu akhlak yang baik. Jadi satu orang yang ada akhlak yang baik, maka dia dikira melakukan kebaikan. Orang yang ada akhlak buruk, dia dikira melakukan satu keburukan. Kemudian kata Nabi, wal ithmu, dan dosa itu mahaka fi sadrika, adalah apa yang menyebabkan hati kamu itu bergejolak. Hati tak senang. Yang ni apabila satu orang tu dia buat dosa, dia buat sesuatu perkara, hati tak rasa tak senang, jelas perbuatan dia tak adalah perbuatan dosa. Ini kalau satu orang Muslim, satu orang mukmin, kalau dia buat dosa, hati memang dia tak tenang. Dia tak tenang tu kerana dia sedang tahu dia melakukan dosa. Jadi dosa yang dilakukan oleh satu orang Muslim akan menyebabkan seseorang tu rasa tidak tenang. Hati dia tu dalam keadaan bergejolak. Malahan wa karihta, kata Nabi, dan kamu tak suka ayyatali'a alaihi nas, manusia lain tahu akan perbuatan yang kamu buat. Kerana dia adalah satu benda yang tak boleh, satu benda yang dikira sebagai dosa. Kalau boleh kita seorang saja tahu, kalau orang lain tahu kita tak suka, maka itu jelas perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang salah ataupun perbuatan dosa. Kerana kalau satu perbuatan tu baik, pasti seseorang tadi nak orang lain tahu dia buat. Walau ketika mana dia buat tu dia tak ada rasa apa-apa dalam hati dia. Tapi kalau dia buat pun dia rasa tak sedap, buat dalam rasa tidak selesa, dan apabila dia ketahui oleh orang ramai dan dia tak suka, maka jelas perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Seterusnya hadis daripada Ibnu Mas'ud, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalatha fala yatanajai ithnani duna al-akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinu." Hadis ini berkenaan dengan Nabi SAW melarang seseorang tadi dia berbisik sesama dia apabila ada orang yang ketiga. Kenapa? Kerana ini akan menyebabkan orang ketiga tadi
akan rasa susah hati dan rasa sedih. Kenapa? Kerana dua orang sedang berbisik, mungkin sedang kata pada dia, mungkin tentang perkara lain tapi tak tahu. Tapi yang ketiga tadi pasti akan rasa sedih. Ini di antara adab yang diajar oleh Nabi SAW. Kata Nabi, idza kuntum thalatha, apabila kamu duduk dalam 3 orang. Ini apabila kamu bertiga ke, kamu berempat ke, kamu berlima ke, tak kisahlah. Ini 3 dan ke atas. Fala yatanajai ithnani dunal akhar. Jangan 2 orang daripada kalangan kamu tu berbisik-bisik di antara satu sama lain. Jangan. Ialah kalau dia berbisik berdua, dia duduk 3. Boleh jadi dia berbisik sedang kata orang yang ketiga. Hatta, kata Nabi, hatta takhtalitu bin nas, kecuali jika ada ramai orang. Kalau ramai orang duduk kat situ, jadi tak tahu kata pada siapa. Bisik dia tu tentang apa tak tahu. Padahal itu pun sebenarnya tidaklah dianjurkan sebegitu, kerana berbisik depan orang sebenarnya satu tindakan yang kurang baik. Sekiranya ada keperluan sangat tu cerita lain. Min ajli anna dhalika yuhzinu, kata Nabi, kerana perkara tersebut akan menyebabkan orang ketiga itu akan berasa sedih. Jadi ini di antara adab lah yang diajar oleh Nabi SAW ketika mana kita bergaul dengan manusia. Seterusnya hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah SAW bersabda, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Kata Nabi, la yuqimu, janganlah seseorang itu berdiri. La yuqimur rajulu, janganlah mendirikan satu orang lelaki. Janganlah seseorang lelaki itu mendirikan satu orang lelaki lain daripada majlisnya. Terjemah gitu. La yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi. Jadi jangan kita satu orang tu mari dalam majlis, disuruh orang tu berdiri, dia nak duduk situ. Tak boleh. Perbuatan yang haram. Thumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk dalam tu. Nabi tak bagi. Sama ada dalam majlis ataupun ketika mana kita datang masjid untuk solat Jumaat, seandainya ada orang datang awal dan dia duduk di saf hadapan, tak boleh kita masuk, keluarkan dia daripada saf hadapan di atas alasan kita adalah AJK masjid. Tak boleh, haram. Tak boleh kita buat sebegitu. Nabi larang. Dia datang awal, maka dia berhak untuk duduk di hadapan. Ataupun dia datang awal dalam majlis, dia berhak duduk di hadapan. Maka kita yang datang kemudian, maka hak kita adalah di belakang. Itu saja. Suruh orang bangun, keluar daripada majlis atau tinggal keluarkan daripada saf, dan kita duduk saf tersebut, maka tidak dibenarkan pada syarak. Malahan diajar oleh Nabi, walakin tafassahu, tetapi kita hendaklah tafassahu ni maksudnya kita hendaklah merapatkan yang luas, wa tawassa'u, dan melapangkan majlis. Tafassahu, merapatkan agar luas, wa tawassa'u, dan juga melapangkan majlis. Maksudnya jangan kita orang yang duduk nampak ada orang datang, sifat dia apa? Bagi ruang. Gitu. Orang yang datang tak boleh halau orang yang sedang duduk. Tapi orang yang duduk nampak ada orang lain datang dalam majlis, maka hendaklah dia memberi ruang supaya orang tadi dapat duduk. Ini sikap. Sikap saling give and take. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis seterusnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila seseorang tadi dia makan, apabila seseorang kamu makan, kata Nabi, makan makanan, fala yamsah yadahu, jangan dia lap tangannya atau jangan dia basuh tangan dia. Dia lap atau dibasuh tangannya, hatta sehinggalah yal'aqaha, dia jilat tangan dia, au yul'iqaha, ataupun
dia minta dijilati. Maksudnya orang lain tolong jilat tangan dia ke, atau dia jilat tangan dia. Dua-dua tu antara dua lah. Dua keadaan tu. Maksudnya hadis ni Nabi sedang mengajar kita adab makan. Apabila makan, jilat tangan terlebih dahulu, barulah kita basuh tangan, dan barulah kita lap tangan. Ini di antara adab. Kalau di awal makan, setelah kita basuh tangan, tidak sunat kita lap tangan. Basuh tangan, bismillah makan, tanpa kita perlu lap. Manakala selepas makan, jilat tangan, basuh tangan, dan sunat kita lap tangan. Jilat, basuh dan lap setelah makan. Manakala sebelum makan, basuh tangan, tak perlu lap tangan, dan terus makan bismillah. Gitu nah. Ini di antara diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini di antara adab memberi salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallim as-saghir 'ala al-kabir wal marru 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir. Tengok Nabi kata, hendaklah yang kecil beri salam kepada yang besar. Liyusallim as-saghiru 'ala al-kabir. Orang yang kecil hendaklah beri salam kepada orang yang besar. Kanak-kanak beri salam kepada orang yang lebih besar daripada dia. Wal marru 'ala al-qa'id. Orang yang berjalan hendaklah dia beri salam kepada orang yang duduk. Manakala wal qalilu 'ala al-kathir. Orang yang sedikit hendaklah dia beri salam kepada orang yang ramai. Ini di antara adab. Tetapi kalaulah yang duduk itu budak, yang berjalan itu orang dewasa ataupun orang tua, mana lebih aula untuk beri salam? Dalam konteks itu, siapa beri salam dulu, dia lebih aula. Kerana asalnya budak afdal beri salam kepada orang tua. Yang kedua, orang yang berjalan lebih utama beri salam kepada orang yang duduk. Tetapi kalaulah yang duduk itu budak, yang berjalan itu orang dewasa, dalam konteks ini siapa yang lebih afdal? Siapa yang memulakan memberi salam dahulu terlebih, siapa yang memulakan memberi salam terlebih dahulu, dia lebih afdal. Gitu. Okey. Seterusnya, di dalam riwayat Muslim, warrakibu 'alal mashi. Warrakibu, orang yang menunggang kenderaan, memberi salam ke atas orang yang sedang berjalan. Jadi orang yang datang kenderaan hendaklah beri salam kepada orang yang berjalan. Jadi kalau orang yang berkenderaan itu adalah orang yang tua, yang berjalan itu adalah kanak-kanak, siapa yang lebih afdal beri salam? Siapa yang beri salam lebih dahulu, dia lebih afdal. Kerana dia di situ ada satu situasi yang berbeza. Hadis daripada Ali, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sekelompok orang melalui, yakni satu kelompok kumpulan orang dia melalui, maka telah mencukupi jika yang mengucapkan salam hanya seorang daripada mereka. Jadi satu orang beri salam sudah dikira mencapai sunat kifai. Ini kerana sunat dalam bab sunat memberi salam ini, sunat itu bukan sunat secara ain, secara individu, tapi sunat secara kifai. Jadi satu orang beri salam, maka yang lain itu sudah tidak perlu beri salam, cukup dah. Jadi sebab itu kata Nabi, jika satu kelompok yang lalu satu kawasan, satu orang beri salam, maka itu sudah cukup.
Begitu pula telah mencukupi jika yang membalas salam juga seorang dari mereka. Jadi yang jawab salam walaupun dia adalah wajib, tapi wajib dia adalah wajib kifai, bukan wajib aini. Ini satu orang jawab, maka yang lain tu sudah kira terlepas daripada kewajipan menjawab salam. Gitulah. Hadis seterusnya. Hadis ini berkenaan dengan jangan memulakan memberi salam kepada orang-orang kafir, khususnya Yahudi dan juga Nasrani pada hadis ini. Tapi secara umum tidak kita memulakan beri salam kepada orang kafir. Tapi kalau orang kafir beri salam, maka jawablah seadanya, sebagaimana yang diucap kepada kita lah. Tengok dalam hadis ni, hadis daripada Ali, dia kata Rasulullah SAW bersabda, la tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam. Jangan kamu memulakan memberikan salam kepada orang Yahudi dan juga orang Nasara. Jangan memulakan beri salam kepada orang Yahudi dan juga orang Nasrani, orang Kristian, ataupun mana-mana orang kafir lah. Tidak memulakan memberi salam kepada mana-mana orang kafir. Wa idza laqaitumuhum, dan apabila kamu bertemu dengan mereka fi tariq, di jalan, fattarruhum ila adyaqih, maka hendaklah kamu himpit mereka sehingga mereka ni sempit ke dinding. Apa tu? Ibu ni tengok jap. Hadis ni berkenaan dengan situasi perang. Dalam situasi perang, kerana hadis ni berkenaan dengan situasi orang Yahudi yang telah melanggar perjanjian dengan Nabi. Orang Yahudi yang telah merobek piagam Madinah. Kenapa? Di antara piagam Madinah yang mereka telah tanda tangi bersama dengan Nabi, mereka tidak akan mengkhianati Nabi. Mereka tidak akan mengkhianati ketaatan kepada Nabi. Walaupun mereka kekal dalam kafir, tetapi mereka berjanji untuk sama-sama menjaga Madinah. Tetapi apabila berlaku dalam peperangan Ahzab, mereka telah mengkhianati Nabi dengan menyokong kafir-kafir musyrikin untuk menyerang Nabi SAW. Maka dalam situasi ini Nabi telah menunjukkan kepada sahabat Nabi, apabila jumpa dengan orang Yahudi, maka himpit mereka. Kenapa? Kerana mereka telah melanggar perjanjian. Jadi hadis ini sebenarnya adalah merupakan hadis yang mansukh dari segi sudut pengamalan. Pengamalan itu mansukh. Kenapa? Kerana dalam keadaan aman, maka tidak dilayan orang kafir sebegitu. Orang kafir dilayan dengan baik selama mana orang kafir itu tidak memerangi orang Islam. Tetapi apabila mereka mula memerangi Islam, maka ketika itulah baru orang Islam memerangi akan orang-orang kafir. Gitu. Tapi dari segi sudut yang tadi itu, memang ada larangan Nabi memulakan memberi salam kepada orang-orang kafir, khususnya Yahudi dan juga Nasrani. Malahan ada hadis Nabi SAW yang menyebut ketika mana Yahudi memberi salam kepada Nabi, Yahudi beri salam, Assalamualaikum. Nabi jawab pada orang Yahudi tersebut, Alaikum. Maka Aisyah pun tanya Nabi, ya Rasulullah, orang tadi tu mencelakakan kamu. Kan dia tidak kata Assalamualaikum, dia kata Assalamualaikum. Assalamualaikum maksudnya matilah kau Muhammad. Tapi Nabi jawab dengan Alaikum. Jadi Nabi, Aisyah tanya pada Nabi, kenapa Nabi jawab begitu? Kenapa Nabi tak celakakan dia balik? Maka Nabi kata pada dia, adakah kita nak membalaskan keburukan yang sama dilakukan oleh mereka? Maka samalah kita dengan mereka, tak ada beza. Maka memadai dengan Nabi jawab Alaikum, ke atas kamu. Jadi dia walaupun orang Yahudi mendoakan Nabi dengan keburukan, Nabi hanya jawab pada dia Alaikum, ke atas kamu. Ini di antara akhlak yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Okey, ini hadis tentang bersin.
Tadi dah ada, ni dia lebih spesifik. Hadis ni Nabi SAW bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah waliyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum." Hadis ni apabila seseorang kamu itu bersin, maka Nabi kata ucaplah alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah, maka kata Nabi ucapkanlah kepada saudaranya, saudara yang bersin itu, apabila dia kata alhamdulillah ketika bersin, dengan yarhamukallah, yakni semoga Allah Ta'ala merahmati kamu, semoga Allah Ta'ala memberkati kamu. Maka orang yang didoakan dengan yarhamukallah, maka dia pun jawab falyaqul, maka dialah jawab yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu dan semoga Allah memperbaiki urusan kamu. Ini di antara doa yang diajar oleh Nabi apabila seseorang itu bersin, dan apabila seseorang itu mendoakan orang yang bersin, dan orang bersin tadi mendoakan kembali orang yang mendoakan dia. Ini di antara sifat orang mukmin lah, saling doa mendoakan di antara satu sama lain. Jadi dalam bab bersin pun boleh buat ibadah, dalam bab bersin pun boleh dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangatlah rugi kalau satu orang tu bersin, dia tak kata apa-apa, malahan dia hanya kata excuse me saja tanpa dia ucap alhamdulillah, maka satu kerugian. Kenapa? Kerana bersin saja ucap alhamdulillah sudah dikira ibadah, mendoakan orang tersebut juga dapat ibadah, orang bersin mendoakan kita kembali juga dikira sebagai ibadah. Hadis seterusnya berkenaan dengan larangan Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Cuma kata para ulama, minum dalam keadaan berdiri ini larangan dia adalah tidaklah haram, tetapi lebih kepada adab. Lebih kepada adab, larangan minum dalam keadaan berdiri. Kenapa? Kerana ada riwayat menunjuk bahawa ada dilakukan oleh daripada kalangan sahabat yang minum dalam keadaan berdiri. Jadi apabila di situ adanya larangan dan di situ adanya perbuatan menunjukkan larangan tersebut tidaklah haram, sebaik-baiknya jika seseorang itu tadi dia ada tempat duduk, maka hendaklah dia duduk ketika mana dia minum. Manakala kalaulah tak ada tempat duduk, maka dibenarkan dia untuk minum dalam keadaan berdiri. Hadis daripada Nabi SAW, kata Nabi, la yashrabanna ahadu minkum qa'ima. Nabi kata janganlah seseorang itu dia minum, janganlah seseorang daripada kamu itu minum dalam keadaan berdiri. Nabi tak bagi minum dalam keadaan berdiri. Seterusnya, ini berkenaan dengan menganankan ketika mana memakai sesuatu yang baik, contoh memakai baju, memakai selipar, semua perkara-perkara yang baik ini dilakukan oleh Nabi dengan yang kanan. Manakala perkara-perkara yang bersifat buka atau perkara yang bersifat tidak suci digunakan Nabi dengan tangan kiri. Contohnya kalau buka selipar, tangan kiri, buka baju dengan tangan kiri dahulu. Kalau istinja, Nabi akan guna tangan kiri. Ini di antara adab kita mengguna atau memakai pakaian dan sebagainya. Dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Idza inta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Kata Nabi, apabila seseorang itu dia pakai selipar, kata Nabi, apabila seseorang kamu memakai selipar, falyabda' bil yamin, maka hendaklah dia memulakan dengan kaki kanan. Jadi sarung selipar dengan kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda' bis shimal. Kalau dia cabut selipar, yang dia nak tanggalkan selipar dia, maka dia mulakan dengan kaki kiri terlebih dahulu. Wal takun al-yumna awwalahuma tun'al. Iaitu apabila satu orang tu pakai, jadikanlah yang kanan terlebih dahulu. Kanan terlebih dahulu. Wa akhirahuma tunza'.
dan jadikanlah yang kanan itu yang akhir ketika mana menanggalkan. Memulakan yang pakai dengan kanan, mengakhir yang kanan ketika menanggalkan. Jadi kalau tanggal, kiri dahulu baru kanan. Kalau pakai, kanan dahulu baru kiri. Gitu lah. Kalau Amirul ada pertanyaan boleh tanya je. Ni kita bincang-bincang lah, diskusi. Ada pertanyaan tak jelas ataupun apa sahaja perkara yang berbangkit tentang isu yang kita sedang bahaskan, boleh bertanya insya-Allah. Okey Ustaz. Okey. So far okey lagi sekarang ni okey lagi. Okey baik insya-Allah. Okey, hadis seterusnya berkenaan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma larangan ini tidaklah wajib. Larangan ini bersifat makruh. Iaitu Nabi melarang kita memakai satu selipar di kaki. Kalau tak ada selipar di kaki, satu kaki, Nabi suruh jangan pakai kedua-dua. Kalau nak pakai kedua-dua. Kalau tak nak pakai, jangan pakai kedua-dua. Gitu. Itu lebih baik berbanding memakai sebelah selipar sahaja. Ini Nabi larang. Kerana dia mencacatkan kewibawaan seseorang lah. Kerana kebiasaan yang pakai selipar sebelah ni orang gila. Jadi kalau satu orang tu dia ada wibawa, dia tak buat perkara yang sedemikian. Tengok dalam hadis ni Nabi kata la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan seseorang kamu itu berjalan dengan satu selipar sahaja. Jangan. Wal yun'il huma jami'an, hendaklah dia pakai kedua-dua selipar. Kalau nak pakai selipar, pakai kedua-dua. Jangan pakai sebelah sahaja. Ataupun kata Nabi liyahla'huma jami'an, ataupun dia buka kedua-dua. Jadi jangan pakai selipar kedua-dua ataupun pakai selipar kedua-dua. Jangan pakai sebelah sahaja. Seterusnya, hadis ini daripada Ibnu Umar berkenaan dengan isbal. Isbal ni maksudnya orang yang melabuhkan pakaian kerana kesombongan. Jadi kalau dia melabuhkan pakaian kerana kesombongan, maka dilarang dan hukumnya adalah haram. Manakala seseorang tadi dia labuh pakaian dengan tidak ada sifat kesombongan, maka itu termasuk dalam perkara yang dibenarkan. Hadis daripada Ibnu Umar, dia kata Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Ta'ala tidak melihat seseorang yang melabuhkan pakaiannya dengan kesombongan. Yang ni dia labuhkan pakaian kerana sombong. Yang ni kalau dia pakai singkat, rasa hina. Bila dia labuh, seluar dia ke, kain ke dia sehingga bawah menyeret lantai tanah, bagi dia ini adalah satu tanda kebanggaan, tanda kedudukan dia yang tinggi. Maka ini adalah khuyala, kesombongan. Maka orang yang memakaikan pakaian yang sedemikian, maka dia termasuk daripada larangan Nabi SAW, dan dia adalah satu perbuatan yang diharamkan. Tapi kalau dia pakai seluar bawah daripada buku lali, tapi tak ada sifat sombong, kerana itu keadaan seluar dia, nak pergi potong tak sempat, atau dia pakai kain bawah sikit daripada buku lali, tidak heret sampai ke tanah, tapi tak ada sifat sombong pun, maka ianya adalah diharuskan. Kerana larangan di sini kerana apa? Kerana adanya khuyala, ada sifat sombong tersebut. Okey, boleh dengar saya? Ada orang tengah call saya masuk ni. Boleh. Boleh Boleh dekat tak? Okey, baik. Saya tak jawab call lain. Okey, seterusnya. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita makan dengan tangan kanan. Makan dengan kanan, minum dengan kanan. Kenapa? Kerana syaitan dia makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Jadi ni juga orang-orang Islam kena biasakan dirilah. Kerana rata-rata kadang kebanyakan ada daripada kalangan orang Islam, mereka makan dengan tangan kiri, sama ada mereka guna sudu ke, guna chopstick ke, menggunakan tangan kiri, ataupun kadang-kadang mereka minum dengan menggunakan tangan kiri. Sedangkan di dalam hadis Nabi sebut secara jelas dan nyata untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan. Cuma dia tidaklah bersifat haram. Dia termasuk dalam perkara-perkara yang dimakruhkan, minum dan makan dengan tangan yang kiri. Dalam hadis ini kata Nabi, idza akala
ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Dalam hadis ini Nabi kata, apabila kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Falyakul biyaminih, maka hendaklah makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba, maka apabila minum, falyashrab biyaminih, maka hendaklah dia minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana, kerana sesungguhnya syaitan itu ya'kulu bishimalihi, dia makan dengan tangan kiri. Wa yashrabu bishimalihi, dia minum dengan tangan kiri. Jadi kena berhati-hatilah daripada kita mencontohi syaitan. Kerana syaitan makan tangan kiri, sama ada tangan sudu chopstick, maka kalau makan dengan kiri, maka dia menuruti syaitan. Atau dia minum dengan pegang tangan kiri, maka ini juga cara syaitan. Maka kita orang Islam hendaklah menyelisihi daripada perbuatan syaitan. Okey. Hadis seterusnya, hadis daripada Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari datuknya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi saraf wala makhila. Dalam hadis ini Nabi kata, makan dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa ada sifat boros, wala makhilah, dan tanpa ada sifat berbangga-bangga. Makhilah ni sifat berbangga-bangga. Jadi jangan makan dalam keadaan boros, ini berlebih-lebih. Jangan minum dalam keadaan boros, ini berlebih-lebih. Dan jangan berpakaian dengan boros, yang ini berlebih-lebih. Dan jangan juga bersedekah sehingga sampai tahap meminta-minta pula pada orang. Jadi tak boleh. Malahan ada orang bersedekah dalam keadaan bukan saja berlebih-lebih dan juga membangga-bangga diri. Ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis di situ kemudian tengok bab melakukan kebaikan dan juga menghubungkan silaturahim. Hadis daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqi wa an yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Dalam hadis ni kata Nabi, barang siapa suka rezeki dia dilapangkan oleh Allah, wa an yunsa'alahu fi athari, umurnya dipanjangkan oleh Allah, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahmi. Apa maksud menghubungkan silaturahmi? Iaitu menghubungkan hubungan persaudaraan yang wujud dengan sebab hubungan peranakan. Itu maksudnya. Hubungan silaturahmi iaitu hubungan yang terbina disebabkan kerana datang daripada asal rahim yang sama. Kerana ar-rahim itu merujuk kepada rahim ibu. Maknanya adik-beradik adalah hubungan silaturahmi. Apa nama tu, pak saudara, mak saudara, tok saudara, ni semua adalah hubungan ar-rahim ataupun sepupu, termasuk hubungan ar-rahmi. Ini semua hubungan-hubungan yang dekat. Maka yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah silaturahmi, iaitu hubungan akrab kekeluargaan itu hendaklah dihubungkan. Maka orang yang menghubungkan silaturahmi, janji Nabi dalam hadis ini apa dia? Diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dan setengah ulama hurai panjang umur di sini, yakni umur dia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua perkara lah untuk kita dapat kebaikan daripada menghubungkan silaturahmi.
iaitu rezeki dia luas, umur dia panjang ataupun umur dia diberkati oleh Allah. Manakala ancaman orang yang memutuskan silaturahmi, yakni memutuskan hubungan adik-beradik, memutuskan hubungan persaudaraan, sepupu sepapak dan sebagainya, ancaman daripada Nabi apa dia? Kata Nabi, hadis daripada Jubair bin Mut'im, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk syurga orang yang memutuskan. Memutuskan di sini memutuskan apa? Memutuskan tali silaturahmi. Jadi orang yang memutuskan hubungan adik-beradik, hubungan persaudaraan, hubungan yang terbina dengan sebab peranakan tu, maka orang ni tidak masuk syurga. Tak masuk syurga ada dua makna lah. Kalaulah dia menghalalkan perbuatan memutuskan silaturahmi itu, maka dia dikira sebagai kafir, maka tak masuk syurga kekal abadi buat selama-lamanya. Tapi kalaulah dia tidak menghalalkan perbuatan tadi, tapi dia tahu perbuatan tu salah dan dosa, tapi kerana dia mengikuti hawa nafsu dia, tak nak hubungkan silaturahmi itu, tidak masuk syurga, maksudnya tidak segera masuk syurga. Ini dia akan diazab terlebih dahulu, setelah itu akan dikeluarkan, dan setelah itu akan dimasukkan Allah ke dalam syurga. Hadis daripada Al-Mughirah berkenaan dengan apa? Ada beberapa perkara yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Pertama, kata Nabi, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Pertama, kata Nabi, Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu derhaka kepada para ibu. Allah Ta'ala haramkan derhaka kepada al-ummahat. Al-ummahat yakni ibu-ibu. Jadi derhaka kepada ibu ataupun termasuk derhaka kepada kedua orang tua adalah perkara yang haram dan merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar selepas daripada dosa melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, wa wa'dal banat, iaitu diharamkan ke atas kamu membunuh anak-anak perempuan. Diharam ke atas kamu membunuh anak-anak perempuan. Wa man'an wahati, dan menahan harta dari zakat, yakni tidak keluarkan zakat. Patut dah sampai haul, dah cukup dah setahun, dah cukup dah nisab dia, sama ada harta simpanan ke ataupun zakat simpanan ke ataupun zakat perniagaan ke atau zakat emas ke, haul dah cukup, nisab pun dah cukup, dia tahan-tahan tak nak keluarkan zakat dia, maka hukumnya adalah haram. Wa kariha lakum qila wa qala, dan juga Allah Ta'ala tak suka orang yang mengatakan begitu dan begini. Maksudnya Allah tak suka seseorang yang membawa khabar-khabar yang tidak tentu. Atau Allah tak suka orang yang datang membawa khabar-khabar angin. Sini dia terjemuh menyebarkan khabar burung. Khabar burung maksudnya menyebarkan sesuatu yang tidak pasti, menyebarkan sesuatu yang tidak jelas. Qila wa qala, dia kata begitu, dia katakan begini, tapi benar ke tidak dia tak tahu. Dia kata dia beritahu je, dia dengar orang kata begini. Tak boleh. Anda boleh jadi cerita dia tu boleh mendatangkan fitnah, cerita dia tu boleh mendatangkan malu orang, cerita tu boleh jadi merosakkan hubungan persaudaraan, boleh jadi orang akan bergaduh. Maka Allah Ta'ala benci atau Allah Ta'ala tak suka orang yang qila wa qala, dikatakan dan dia kata begini, maksudnya menyebarkan khabar angin. Dan wa kathratas su'ali wa idha'atal mal, dia banyak tanya, kasratus su'al, banyak tanya, dan wa idha'atal mal, dan mensia-siakan harta. Mensia-siakan harta, yang dibelanjakan harta pada tempat yang tidak patut. Dibelanjakan harta pada tempat yang tidak sesuai, maka juga dilarang. Banyak soal di sini bukan banyak soal dalam perkara yang patut, tapi banyak soal di atas perkara yang tidak sesuai untuk ditanya pun. Tak perlu tanya, tapi saja tanya
untuk sebagai hiburan, sebagai joke, sebagai prank, sebagai gurau senda dan saja-saja begini, maka tidak dibenarkan. Manakala banyak bertanya kerana tujuan nak tahu, tujuan nak faham, tujuan untuk membetulkan ibadat, tujuan untuk membetulkan muamalat, hubungan dan sebagainya, maka dibenarkan. Malahan bukan sahaja dibenarkan, malahan dituntut. Sekiranya kalau seseorang tadi tak tanya, menyebabkan dia itu melakukan kesalahan dalam perbuatan dia, maka ketika itu menjadi wajib pula dia bertanya. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini wa kathratus su'al, banyak tanya di sini, banyak tanya perkara yang tidak ada faedah. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ini berkenaan dengan ridha Allah di atas ridhanya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi selama mana orang tua kita meridai kita, maka di situlah adanya ridha Allah. Dan selama mana orang tua kita memurkai kita, maka di situlah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Maka pentinglah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kerana dalam Al-Quran, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan berbuat baik kepada kedua orang tua ini selepas daripada Allah perintah untuk menyembah Allah dan tidak berbuat syirik pada Allah. Yang kata Allah, la ta'buduna illallah, la ta'buduna illallah, jangan kamu sembah melainkan hanya pada Allah. Kemudian kata Allah, wa bil walidaini ihsanan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi menunjukkan bahawa betapa besar dan tingginya darjat kedua orang tua itu, sehingga Allah meletakkan tuntutan berbuat baik kepada kedua orang tua itu selepas daripada Allah perintah untuk tidak berbuat ibadat melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam hadis ini Nabi kata Allah ridha, keridaan Allah pada kita tu tergantung kepada keridaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah pada kita tergantung kepada kemurkaan orang tua kita. Semoga Allah beri taufik pada kita untuk sentiasa kita berkhidmat kepada kedua orang tua kita. Allahumma amin. Hadis ni berkenaan dengan berbuat baik kepada jiran. Hadis daripada Anas daripada Nabi SAW, yang mana baginda bersabda, walladhi nafsi biyadi, kata Nabi, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Ini demi Allah yang mana Allah Ta'ala yang memegang jiwa Nabi. La yu'minu abdun hatta yuhibba li jarih au li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang hamba itu sehinggalah dia menyintai akan jirannya ataupun dia menyintai akan saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana dia menyintai akan dirinya. Jadi dalam hadis ni Nabi kata, satu orang tadi tidak dia kira benar-benar beriman. La yu'minu di sini tidak sempurna iman, bukan bermaksud tidak beriman. Yani la yu'minu ini tidak sempurna keimanan dia, sehinggalah dia mengasihi jirannya sebagaimana dia mengasihi dirinya. Ataupun tidak beriman seseorang hamba itu sehinggalah dia menyintai atau mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi akan dirinya. Jadi ada dua lafaz di sini, jarihi, akhihi. Mungkin rawi tu mungkin dia syak, sama ada yang dituturkan oleh Nabi li jarihi ataupun yang dituturkan oleh Nabi li akhihi. Jadi perawi tu dia tak pasti lafaz yang mana yang digunakan oleh Nabi. Maka sebab itu dia membawa kedua-dua lafaz. Jadi mungkin Nabi sebut li jarihi atau mungkin Nabi sebut li akhihi. Habis di situ. Kemudian hadis daripada Ibnu Mas'ud. Ada orang masuk.
Minta maaf, Ustaz. Minta maaf, ada orang call. Ada orang call. Okey. Minta maaf, minta maaf. Okey, tak apa. Boleh sambung, Ustaz. Boleh sambung. Saya dah off. Boleh Okey, baik-baik, insyaAllah. Ya. Baik. Okey, seterusnya. Ataupun ni dia tak ada mantan Arab dia, kita tengok terjemahan dia. Hadis daripada Ibnu Mas'ud, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, dosa apakah yang paling besar? Maka jawab Nabi, kamu menduakan Allah, padahal dia yang menciptakan kamu. Dosa yang paling besar adalah berbuat syirik lah. Kerana Allah yang jadikan kamu, tapi kamu berbuat syirik pada Allah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud lagi, aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Lalu jawab baginda, lalu kamu membunuh anakmu kerana takut makan bersamamu. Maksudnya bunuh anak kerana takut miskin. Bunuh anak kerana takut miskin. Dia juga adalah sebahagian daripada dosa besar. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Maka jawab Nabi SAW, kamu berzina isteri tetangga kamu. Ini kamu berzina dengan isteri jiran kamu. 3 dosa disebut oleh Nabi sini. Pertama, berbuat syirik. Kedua, membunuh anak kerana takut miskin. Dan ketiga, berzina. Zina di sini pula zina apa? Zina dengan isteri jiran. Zina dengan isteri jiran. Jauh lebih besar dosa dia berbanding dengan zina dengan orang lain. Zina orang lain pun dah kira dosa besar. Tapi zina dengan jiran jauh lebih besar. Kenapa? Kerana jiran adalah merupakan tempat yang kita boleh letak kepercayaan, yang kita boleh gantungkan kepercayaan. Tiba-tiba jiran tadi telah berzina dengan isteri, bermakna dia telah mengkhianati hubungan kejiranan. Maka dia adalah merupakan satu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hadis seterusnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, bahawa Nabi SAW telah bersabda, minal kabair syatmur rajuli walidai. Qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidai? Qala na'am, yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Nabi kata, sebahagian daripada dosa besar syatmur rajuli walidai, iaitu satu orang lelaki dia maki ataupun dia cerca kedua orang tuanya. Maka ada orang tanya, wahal yasubbur rajulu walidai? Ada orang yang hina maki kedua orang tuanya? Maksudnya, adakah orang macam tu yang maki kedua orang tuanya? Maka jawab Nabi, qala na'am, ya, yasubbu abar rajul, yang mana dia maki kepada bapak kepada lelaki. Yasubbu abar rajuli, yakni dia maki kepada bapak kepada orang lelaki. Wa yasubbu abahu, dia maki kepada bapaknya. Yasubbu ummahu, dia maki akan maknya. Wa yasubbu ummahu, maka dia maki kepada maknya. Okey, maksudnya kat sini faham. Yang dikatakan memaki bapaknya macam ni, iaitu apabila satu orang maki bapa orang lain. Dalam hadis ni, yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu, satu orang lelaki dia maki bapa kepada fulan. Maka apabila dia dengar bapa dia kena maki, dia maki bapa dia, bapa si fulan yang maki bapa dia. Kemudian dia maki mak dia, orang yang dimaki tadi dia akan maki mak dia pula. Itu maksudnya. Maka ini termasuk daripada perbuatan dosa besar lah, yang saling maki-memaki kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita maki bapa orang, seperti kita sedang memaki bapa kita. Atau kalau kita maki ibu orang, seperti kita memaki ibu kita. Kenapa? Kerana orang yang dimaki bapa dan mak dia akan membalas kembali makian tersebut. Maka di sini Nabi kata minal kabair, sebahagian daripada dosa besar. Jadi maki orang ni sebahagian daripada dosa besar.
Semoga Allah ampunkan kita, semoga Allah pelihara kita daripada melakukan dosa-dosa sedemikian. Allahumma amin. Seterusnya kita tengok hadis ini berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita tidak bertegur dengan satu orang Islam lain lebih daripada 3 hari. Dia adalah hadis ini, kata Nabi, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani. Nabi kata tidak halal bagi satu orang Islam itu untuk meninggalkan saudaranya itu melebihi daripada 3 malam. Keduanya bertemu, fayu'ridu hadha, tapi walaupun saling keduanya tu bertemu, saling membelakangkan, wa yu'ridu hadha, maka dia pun membelakangkan. Jadi seorang belakangkan fulan, seorang belakangkan fulan. Wa ghairuhuma alladhi yabda'u bis salam, yang terbaik daripada keduanya apabila dia mulakan memberikan salam. Sebaik-baiknya yang mula beri salam itu yang terbaik. Tapi satu orang bertemu membelakangkan punggung, tak bertegur ni tak boleh. Malahan dilarang dalam agama tidak tegur satu orang Islam yang lain lebih daripada 3 hari. Jadi ini bukan konteks hubungan anak beranak, ni konteks Muslim dengan Muslim. Yang dengan anak beranak lebih lagi lah, tak boleh begitu. Kerana hubungan anak beranak itu kena dihubungkan. Hubungan yang luar daripada kekeluargaan kita pun tak boleh lebih daripada 3 hari tanpa kita bertegur siapa. Maka apatah lagi hubungan kekeluargaan. Hadis seterusnya berkenaan dengan Nabi nak kata setiap kebaikan itu adalah merupakan sedekah. Hadis daripada Jabir, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah merupakan sedekah. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, Allah akan berikan kepada dia pahala seolah-olah dia bersedekah. Itu maksudnya. Malahan dibawa oleh Nabi, disebut oleh Nabi dalam satu hadis, iaitu la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu meremehkan daripada perbuatan baik itu sedikit pun. Jadi jangan kita anggap perbuatan baik itu satu perkara yang kecil. Sekalipun kata Nabi an talqa akhaka, sekalipun ketika mana kamu bertemu saudara kamu biwajhin talqin, dengan wajah yang manis. Bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang manis pun adalah merupakan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, Allah suka, dan jangan meremehkan dia, kerana dia adalah merupakan sebahagian daripada pahala sedekah. Pahala sedekah. Okey, seterusnya. Masih lagi hari ini daripada Abu Dzar, yang mana dia kata Nabi SAW bersabda, idza tabakhta maraqah fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kata Nabi, apabila kamu masak tulang daging, fa'akthir ma'aha, maka hendaklah kamu memperbanyakkan kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, hendaklah hadiahkan kepada jiran kamu. Apa maksud hadis ni? Yakni hadis ni pertama, apabila kita masak, maka lebihkan masakan untuk diberikan kepada jiran. Yang kedua, kenapa Nabi kata lebihkan lauk, lebihkan kuah? Ma'aha ni maksudnya lebihkan air dia. Kerana kalaulah satu orang tadi tu sekalipun dia tidak punya untuk dia berikan hadiah, setidak-tidaknya dia memberikan kuah kepada jirannya untuk digunakan sebagai cicahan untuk makan dengan roti. Itu maksudnya. Jadi paling-paling tidak pun berilah kuah yang dimasak dengan daging. Daging itu isinya sikit, nak bagi tak cukup, maka lebihkan kuah supaya kuah yang ada rasa daging itu boleh juga dirasai oleh jirannya.
paling tidak. Jadi kalau tak dapat nak buat banyak, buat sikit. Setidak-tidaknya jiran tadi dapat juga rasa daging untuk dia makan bersama dengan anak-anaknya dengan roti. Gitu nah. Yang ketiga, boleh juga kita fahami kerana kebanyakan orang-orang Arab, mereka memang jadikan kuah-kuah ini adalah merupakan lauk bagi mereka untuk mereka makan dengan roti. Maka ketika mana satu orang tu dia masak lauk dengan kuah tadi tu, perbanyakkan kuah supaya jiran dapat rasa kuah dia untuk dimakan bersama dengan roti. Gitu. Seterusnya, hadis daripada Abu Hurairah. Apa kata dia? Tentang kita menyenangkan orang Islam yang lain. Hadis ni sedikit panjang. Tengok hadis ni, Nabi kata, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang melepaskan daripada satu orang mukmin kesusahan daripada kesusahan di dunia, nafasallahu anhu, Allah akan melepaskan daripadanya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan lepaskan dia daripada kesusahan pada hari kiamat. Jadi ini janji Nabi. Siapa yang tolong orang daripada kesusahan di dunia, Allah akan tolong dia di hari akhirat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan ke atas orang yang berada dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkannya di dunia dan juga di hari akhirat. Wa man satara musliman. Barang siapa yang menutup akan aib saudara Islam dia, satarahullah fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup aibnya di dunia dan juga di hari akhirat. Wallahu fi aunil abdi. Allah Ta'ala sentiasa menolong hambanya. Ma kanal abdu fi auni akhihi. Selama mana hambanya menolong akan saudaranya. So hadis ini tentang jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang berbuat baik kepada orang lain. Jadi kalau kita tolong orang tu di dunia, Allah akan tolong kita di hari akhirat. Kita memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkan kita di dunia dan di hari akhirat. Kita menutup keaiban satu orang Islam, Allah akan tutup keaiban kita di dunia dan juga di hari akhirat. Dan selama mana kita menolong hamba, selama mana kita menolong orang Islam, selama mana kita menolong hamba-hamba Allah, maka selama itulah Allah akan menolongi hamba tersebut. Hadis seterusnya, hadis daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Hadis ni adalah hadis berkenaan dengan orang yang menunjukkan orang lain melakukan kebaikan. Contoh, satu orang azan, maka orang lain tu datang salat disebabkan kerana azan fulan, maka sebagaimana orang yang melakukan salat tadi dapat pahala, orang yang azan tadi juga akan dapat pahala sebagaimana orang yang melakukan. Kerana Nabi kata di sini, man dalla ala khairin, siapa yang menunjuki orang lain kepada kebaikan, falahu, maka baginya pahala, mithlu, seumpama, ajri, pahala, fa'ilihi, orang yang melakukannya, sikit pun tak kurang. Yakni orang melakukan pahala penuh, yang menunjukkan kepada kebaikan sehingga si pelaku tadi dapat melakukan pun dapat pahala penuh tanpa sikit pun terkurang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, baginda kata, man ista'adakum billah fa'a'idhuhu wa man sa'alakum billah fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lah. Okey. Di dalam hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang minta tolong, siapa daripada kalangan kamu yang meminta pertolongan dengan nama Allah, fa'idhuhu, maka lindungilah dia.
siapa yang minta tolong kepada kamu dengan nama Allah. Satu orang datang jumpa kita, minta tolong kita dengan nama Allah, maka Nabi kata fa'idhuhu, maka lindungilah dia, maka jagalah dia. Wa man sa'alakum billah fa'atuhu, barang siapa yang meminta kepada kamu dengan nama Allah, fa'atuhu, maka berikanlah apa yang dia minta. Wa man ata ilaikum ma'rufan, maka siapa yang datang memberi kepada kamu kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah padanya dengan kebaikan yang sama ataupun lebih lagi daripada yang diberikan. Fa'in lam tajidu, kalau kamu tak ada nak beri apa yang diberi pada kamu, fad'u lahu, maka hendaklah kamu mendoakan dia yang telah memberikan kamu kebaikan tersebut. Ini dalam bab kita membalas hadiah. Sebaik-baik kita beri lebih daripada apa yang diberikan kepada kita, ataupun sekurang-kurangnya kita berikan sebagaimana yang diberi kepada kita, ataupun berdasarkan hadiah ini kita tak ada nak bagi kerana mungkin kita sempit, kita miskin, kita tak mampu dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk mendoakan orang yang memberikan kepada kita dari kebaikan tadi dengan doa-doa yang baik kepada dia. Kerana doa yang didoakan oleh satu orang Islam dalam keadaan si fulan tu tak mengetahui, maka Allah Ta'ala mempercepatkan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ada sebarang pertanyaan setakat tu? Tak ada Ustaz, tak ada. Alhamdulillah. Okey. Okey, kita tengok sebab seterusnya, bab zuhud dan juga wara'. Bab zuhud dan wara' ini, hadis ni ada dalam hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Hadis ni agak panjang sikit, kita tengok. Dalam hadis ni kata Nabi SAW, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu adalah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram itu adalah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, ramai daripada kalangan manusia awam tidak mengetahuinya. Yang ini perkara yang syubhat, orang-orang awam ni tak tahu. Yang tahu hanya orang-orang yang ada pengetahuan tentang perkara tersebut, dia tahulah. Tapi perkara syubhat biasanya bagi orang awam dia tak boleh nak bezakan. Tetapi perkara yang halal tu jelas, ada dalam Quran, ada dalam hadis. Ada perkara yang haram tu juga adalah jelas, ada dalam Quran, ada dalam hadis. Biasanya yang tidak jelas itu adalah perkara-perkara syubhat, perkara yang ada kesamaran. Maka berhadapan dengan perkara samaran macam mana? Apabila kita berhadapi dengan sesuatu perkara yang tak jelas, ianya halal ataupun haram, maka bagaimana dia ajar oleh Nabi? Kata Nabi, famanittaqa asyubhat, barang siapa yang berhati-hati dengan perkara yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka sesungguhnya dia telah memelihara agamanya dan juga kehormatannya. Orang yang berhati-hati dalam masalah syubhat ataupun orang yang meninggalkan perkara syubhat, Nabi kata dia memelihara akan agamanya dan dia memelihara akan kehormatan dirinya. Waman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Maka berdasarkan hadis ini, Nabi nak ajar kita perkara syubhat adalah kita tinggalkan, melainkan setelah jelas dan pasti ianya adalah halal, barulah dia diambil, diguna, dipakai dan sebagainya. Selama mana dia dalam status tidak pasti, status syubhat, maka agama mengajarkan kita untuk kita tinggalkan dia. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh. Kata Nabi, karra'i, sebagaimana satu orang penggembala, yar'a haulal hima, yang mana dia menggembala binatang ternakan dia itu di kawasan larangan. Kemudian yushiku ayyaqa'a fihi, dan hampir-hampir binatang ternakan dia itu meragut di dalam kawasan yang dilarang. Kenapa? Kerana dia bawa binatang ternakan dia meragut di kawasan yang hampir dengan kawasan yang dilarang dia masuk.
Jadi kalau kambing ke unta ke meragut, akhirnya boleh jadi akan termasuk dalam kawasan yang dilarang, bukan kawasan yang dibenarkan untuk meragut. Maka kata Nabi, ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah olehmu sesungguhnya tiap-tiap raja itu ada kawasan larangan dia. Ala, ketahuilah olehmu, wa inna himallahi maharimu, sesungguhnya kawasan larangan Allah adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang tu dia ada batasan kan. Contohnya ada kawasan tanah yang tidak boleh diceroboh. Maka kawasan tanah tidak boleh diceroboh itu dipanggil sebagai hima, kawasan larangan. Jadi kalau kita nak meragutkan binatang ternakan kita, maka jangan kita meragut di kawasan ini. Kenapa? Kerana mungkin binatang ternakan kita akan masuk ke dalam kawasan larangan tadi sehingga kita dianggap sebagai menceroboh. Maka di sini Nabi kata kawasan larangan ni untuk manusia di sisi Allah apa dia? Adalah maharimu, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kawasan larangan. Jadi janganlah manusia itu mendekati apa sahaja perkara yang dilarang oleh Allah, sehingga ke perkara yang tidak pasti, perkara yang syubhat, perkara yang samaran pun adalah ditinggalkan. Kenapa? Kerana untuk kita memastikan agama kita terpelihara, kehormatan kita juga terpelihara. Kenapa kita kena menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana di sini Nabi kata satu sebab ianya akan merosakkan hati. Tengok kata Nabi, ala ketahuilah olehmu, wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh satu orang manusia itu ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila baik daging tadi maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, kalau daging tadi rosak, fasadal jasadu kullu, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah olehmu ianya adalah hati. Jadi maksudnya di sini hati manusia akan rosak dengan sebab makan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hati itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Jadi satu orang nak jaga supaya hati dia jangan rosak, maka makanlah perkara yang halal, tinggalkan perkara yang syubhat, maka hati dia akan jadi hati yang baik. Maka kalaulah hati itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik keseluruhannya. Hadis seterusnya, kejap hadis ini saya tidak pasti maksud dia apa. Saya tinggalkan hadis ini dulu. Terus pada hadis 1484. Saya tak ingat dia punya syarahan dia. Kita lompat hari ini, kita tengok hadis seterusnya. Ini berkenaan dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hidup di atas dunia sebagaimana satu orang musafir. Hidup di atas dunia ni sebagaimana satu orang musafir dan sebagai tempat persinggahan semata-mata. Hadis daripada Ibnu Umar, dia kata Nabi SAW memegang akan pundaknya. Pundak ni bahunya. Nabi pegang bahunya. Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Maka hendaklah kamu duduk di dunia, ataupun jadilah kamu di dunia seolah-olah kamu seperti orang asing. Gharib maksudnya orang dagang. Maksudnya kita hidup di dunia seperti mana kita orang yang asing berada di negara orang. Hidup dalam keadaan seperti orang dagang. Au abiru sabilin, ataupun orang yang dalam perjalanan musafir. Hidup sama ada jadi orang yang gharib, orang yang dagang, ataupun orang yang sedang dalam perjalanan musafir. Maksudnya dunia ini adalah satu perjalanan saja. Kalau kita nak hidup hanya sekadar yang perlu dan patut, untuk makan, untuk minum, untuk hidup, untuk pakai, itu. Kenapa? Kerana tujuan semua untuk kembali ke destinasi asal,
iaitu kehidupan akhirat, itu asalnya. Jadi kata Nabi pada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hendaklah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu ni orang yang asing. Au abiru sabilin, ataupun kamu satu orang yang sedang dalam perjalanan musafir. Wa kana ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar, dia telah berkata, idza amsaita fala tantazir as-sabah. Apabila kamu berpetang-petang, maka jangan tunggu waktu subuh atau jangan tunggu waktu pagi. Apabila kita berpetang-petang, jangan tunggu esok pagi nak buat baik. Itu maksudnya. Dan apabila petang, buat baik pada waktu petang. Wa idza asbahta, dan apabila kamu berpagi-pagi, fala tantaziril masa, dan jangan kamu tunggu waktu petang. Jadi kalau nak buat baik sekarang, jangan tunggu buat baik petang nanti. Itu maksudnya. Wa khudh min sihhatika li saqamika. Maka dalam hadis Nabi kata, hendaklah kita gunakan kesempatan sihat sebelum datang sakit kamu. Mana manfaatkan sihat sebelum datang sakit kamu. Wa min hayatika li mautika, manfaatkan kehidupan kamu sebelum datang matinya kamu. Ini di antara anjuran Nabi supaya kita manfaatkan masa dengan sebaik-baiknya dan jangan tangguh melakukan kebaikan. Yang kalaulah kebaikan itu perlu dilakukan pada waktu pagi, maka kerjakan. Kebaikan itu perlu dikerjakan pada waktu petang, maka kerjakan tanpa ditangguhkan esok pagi ataupun tanpa ditangguhkan pada esok petang. Manakala lakukan kebaikan ketika sihat sebelum datang sakit, lakukan kebaikan semasa hidup sebelum datangnya kematian. Di dalam hadis seterusnya ini, Nabi nak beritahu pada kita, jangan kita menyerupai satu-satu kaum itu, terutamanya kaum yang buruk. Kerana apabila kita menyerupai satu kaum, maka kita sebahagian daripada mereka. Tapi kalau kita menyerupai satu kaum yang baik, dan kita sebahagian daripada mereka juga. Hari ini daripada Ibnu Umar, dia kata Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum tersebut, maka dia merupakan sebahagian daripada mereka. Maka sebab itu banyak kalam Nabi ataupun terdapat banyak tempat dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita mengikuti ataupun mengikut telunjuk orang-orang kafir. Kenapa? Kerana kalau kita mengikuti mereka, mencontohi mereka, maka kita seolah-olah sebahagian daripada mereka. Hadis seterusnya, hadis daripada Abdullah bin Abbas, dia kata, pada suatu hari aku berada di belakang Nabi SAW, yakni dia bonceng bersama dengan Nabi di atas kenderaan binatang, duduk belakang Nabi. Masa tu dia sekitar umur 10-11 tahun. Kadang Nabi panggil dia ya ghulam, dia Nabi panggil dengan perkataan wahai budak kecil. Jadi hadis ini dia kata Nabi telah berkata pada dia wahai anak, dan lafaz Arab dia ya ghulam. Kata Nabi, jagalah, yakni agama dan perintah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Lafaz hadis dia ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Maksud jagalah perintah Allah, jagalah agama Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah agama Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapan kamu untuk menjaga kamu. Dan jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis Nabi tentang Nabi nak ajar kita supaya kita jaga agama Allah. Maka niscaya Allah akan jaga kita. Manakala apabila kita mintalah kepada Allah. Apabila kita meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadis seterusnya, hadis daripada Sahal bin Sa'ad. Dia kata ada seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika ku kerjakan, Allah menyintaiku dan manusia juga menyintaiku. Dia satu lelaki datang jumpa Nabi supaya Nabi tunjukkan kepada dia satu amalan. Kalau dia buat, Allah suka dia, orang lain pun suka pada dia. Allah sayang dia, orang lain pun sayang pada dia. Maka Nabi pun kata apa? Kata Nabi, izhad fid dunya
yuhibbukallah, wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Kata Nabi, izhad fid dunya, hendaklah kamu berzuhud daripada dunia. Mana zuhudlah kamu daripada dunia. Maknanya kita tidak ada haloba terhadap dunia. Hati ni tak ada haloba terhadap dunia, maka Nabi kata yuhibbukallah, nescaya Allah akan menyintai kamu. Wazhad fima 'indan nas, dan hendaklah kamu berzuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia lain. Maksudnya apa yang ada pada orang, kita tak ada nak pun apa ada pada orang. Kita tidak ada hasad pada dia, kita tak ada halauba pada apa yang dia miliki dari segi sudut dunia. Maka kata Nabi, yuhibbukan nas, manusia lain akan menyintai kamu. Maksudnya orang yang orang tersebut akan disukai oleh orang ramai. Kerana apa? Kerana dia tak ada pun keinginan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Dunia punya hal pun dia tak nak dah. Maksud tak nak di sini maksudnya dia tidak haloba pada dunia, maka Allah cinta pada dia. Apa yang ada pada orang lain pun dia tidak ada haloba nak apa yang ada pada orang pun, orang akan cinta kepada dia. So ini dia antara pesanan Nabi kepada Sahal bin Sa'ad, kepada satu orang lelaki yang datang pada Nabi minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita tengok hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abda taqi al-ghani al-khafi. Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba dia yang bertakwa. Al-ghani berasa cukup, al-khafi yang menyembunyikan kebaikan. Ada tiga perkara Nabi sebut ni. Pertama, at-taqi, yang ini bertakwa. Takwa ni jaga agama sungguh. Takwa ni tinggalkan larangan Allah sungguh-sungguh kerana Allah. Al-ghani maksudnya rasa cukup dengan apa yang dia ada. Walaupun boleh jadi dia miskin, boleh jadi dia kaya, tak kisahlah. Tapi apa yang ada cukup dah. Dia tidak ada nak perkara-perkara yang lain. Tapi Allah nak bagi, dia terima saja. Tapi tak ada hati dalam hati dia untuk halauba perkara-perkara dunia. Makanya orang ni dipanggil orang yang rasa cukup. Dalam istilah dia panggil qanaah. Kemudian al-khafi, yang ini menyembunyikan amal kebaikan yang dia buat. Maka kalau ada tiga perkara ni, maka Allah akan cinta pada fulan. Okey, hadis seterusnya, hadis daripada Abu Hurairah. Dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ini kata Nabi, daripada ciri keelokan Islam seseorang itu, ini alamat satu orang Islam itu adalah Islam yang baik. Tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak mendatangkan manfaat padanya. Jadi apa sahaja perkara yang sia-sia, satu orang Islam yang baik dia akan tinggalkan, dia tak akan buat. Jadi apatah lagi dia nak buat dosa. Perkara yang tak ada manfaat pun satu orang Islam tu pasti dia tinggal. Maka dosa jauh sekali untuk dia kerjakan dan dia lakukan. Hadis daripada Al-Miqdam bin Ma'di Qarib. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, ma mala'abnu Adam wi'aan syarran min batni. Anak Adam dia tidak akan memenuhkan bejana yang lebih buruk melebihi perutnya sendiri. Maksudnya, ketika mana dia cari keperluan hidup dia, dia tak cari lebih daripada yang diperlukan oleh perutnya sahaja. Baki mungkin dia akan sedekah, baki akan dia berikan nafkah, itu ini zakat dan sebagainya. Maknanya apabila dia nak kumpul makan, dia tak akan cari hak melebihi daripada yang diperlukan oleh perutnya. Jadi dia akan cari yang akan makan cukup untuk perutnya, lebih dia akan sedekah, lebih dia akan nafkah, lebih dia akan beri kepada orang-orang yang terdekat dengan dia. Ustaz, bejana tu dia cawan ke bejana mangkuk? Tu apa nama tu, bekas. Bekas lah. Bekas, contohnya kalau satu orang tu nak makan, bekas makanan dia tu, dia tak akan bubuh makanan dalam tu melebihi daripada yang diperlukan oleh perut dia, itu maksudnya.
Jelas Faham. Boleh Jelas. Okey, Baik. Okey, seterusnya hadis daripada Anas, dia kata Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'i at-tawwabun. Hadis ni Nabi kata setiap anak Adam tu memang buat salah. Setiap kita ni memang buat dosa. Tapi walaupun begitu, kata Nabi, wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang buat salah, at-tawwabun, dia bertaubat. Semua orang buat salah, tapi tidak terhenti di situ. Kalau dia tu buat salah, dia cepat-cepat bertaubat, maka dia adalah sebaik-baik orang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sentiasa menerima akan taubat hamba-Nya. Jadi tak ada istilah satu orang tu dia kata Allah Ta'ala takkan terima taubat dia, tidak. Kerana Allah Ta'ala tu sebut pada banyak tempat dalam Al-Quran, Allah beritahu innahu kana tawwaban rahimah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat suka menerima taubat dan amat mengasihi akan hamba-Nya. Jadi hamba-Nya apabila buat dosa, taubat, maka dengan sifat rahim Allah, Allah Ta'ala akan menerima taubatnya, Allah akan ampunkan dosanya. Jadi sifat Allah. Okey, hadis daripada Anas, dia kata Rasulullah SAW bersabda, as-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Diam itu hikmah dan sedikit sekali yang melakukannya. Maksudnya diam di sini, diam yang mana kalaulah dia bercakap ada kesan buruk, maka dia itu lebih baik. Itu maksudnya. Tapi kalau dalam situasi, kalau dia diam lebih menambahkan keburukan, maka bercakap itu adalah hikmah. Gitu. Dalam satu situasi, diam itu menyebabkan keadaan lebih buruk dan rosak, maka bercakap itu lebih baik. Tapi kalaulah bercakap itu lebih menambahkan keburukan dan kerosakan, maka diam itu lebih baik. So kena tengok situasi dan keadaan mana yang patut. Kerana tidak semestinya semua keadaan itu kena diam, dan tak semestinya semua keadaan itu kena bercakap. Bergantung kepada keadaan dan juga hikmah yang sepatutnya pada ketika itu. Kerana di situ terdapat juga banyak hadis-hadis Nabi menganjurkan kepada kita untuk kita memperbanyakkan mengatakan yang baik. Banyak juga dalam ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk kita menasihati orang dengan kebaikan, menegur orang dengan kebaikan, mencegah orang daripada kemungkaran dan sebagainya, dengan menggunakan anjuran-anjuran sama ada perkataan atau perbuatan. Jadi di situ ada dalil yang menunjukkan kepada kita ada keperluan untuk bercakap mengikut hikmah dia sendiri, dan ada keperluan untuk seseorang itu diam bergantung pada situasi dan keadaan. Okey, kita tengok bab ni sikit. Bab ni tengok berapa panjang sekejap. Okay, sempat saya habiskan ni, habiskan bab ni. Habis bab ni kita ni, terbanyak juga bab ni. Tak apa, sempat kita baca dululah. Banyak juga bab ni. Sempat baca beberapa. Okey, seterusnya berkenaan dengan bahaya akhlak yang buruk. Hadis daripada Abu Hurairah, dia kata Nabi SAW bersabda, iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Nabi suruh kita berhati-hati terhadap perbuatan hasad. Hasad ni maksud apa? Kita tak senang hati tengok orang lain dapat kebaikan. Ini hasad. Dan kalau kita tak dapat kebaikan tu pun kita okey je, puas hati. Yang penting orang tu tak dapat kebaikan. Ini adalah hasad yang buruk, tak patut. Maka Nabi kata, iyyakum, hendaklah kamu berhati-hati wal hasad, terhadap hasad. Fa innal hasad, kenapa? Kerana perkara hasad itu ya'kulul hasanat, dia akan membinasakan perkara-perkara baik pada diri kita. Apa perkara kebaikan yang ada pada kita hapus dengan sebab hasad. Sebagaimana kata Nabi, ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang memakan akan kayu api.
Jadi api yang makan kayu api sehingga menyebabkan habis kayu api, jadi arang. Maka begitulah kebaikan yang ada pada seseorang menjadi hapus dengan sebab hasad yang ada dalam diri seseorang. Hadis daripada Abu Hurairah, dia kata Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Nabi kata, laisa syadid, bukanlah satu orang tu dikira satu orang tu kuat dengan sebab sur'ah. Sur'ah ni boleh lawan gusti. Bukan satu orang tu dikira kuat dengan sebab boleh lawan gusti, boleh banting orang, boleh jatuh ke orang. Bukan. Innamas syadidu, sesungguhnya orang tu dikira orang yang kuat, alladhi yamliku, iaitu orang yang memiliki atau orang yang menguasai nafsahu, dirinya, indal ghadab, ketika mana dia sedang marah. Ini orang yang boleh menguasai kemarahan dia ketika mana dia boleh nak marah, atau ketika mana dia mampu untuk marah orang tersebut tapi dia tahan diri dia daripada marah, maka dialah orang yang sebenar-benar memiliki kekuatan. Bukan kekuatan itu diukur kepada as-sur'ah, ini kemampuan untuk bergusti, kemampuan untuk membanting atau menjatuhkan lawan. Itu bukan kuat yang hakiki. Sebab itu banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang menunjukkan kepada fadilat orang yang menahan diri daripada marah. Dalam hadis, dalam ayat Quran Allah sebut tentang orang yang menahan diri daripada kemarahan. Wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan diri ketika mana dia rasa marah, wal kadhiminal ghaid, orang yang tahan diri dia ketika mana dia sedang marah, dia tahan diri, tak nak marah sedangkan dia mampu untuk marah. Wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan manusia lain. Maksudnya dia bukan saja tak marah, dia maafkan orang tu pula. Maka Allah kata, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah Taala suka orang yang melakukan kebaikan. Dan orang yang buat begitu adalah orang yang sedang melakukan kebaikan. Allah sangat suka pada orang tersebut. Hadis seterusnya berkenaan dengan perbuatan zalim, iaitu daripada Ibnu Umar, dia kata Rasulullah SAW bersabda, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Jadi orang yang berbuat zalim, dia akan kira orang itu tak ada cahaya pada hari kiamat. Jadi dia kembali pada Allah dengan wajah yang berkerut, dengan wajah yang hitam. Maka sebab apa? Kerana ketika mana dia di dunia, dia berbuat zalim. Jadi zalim di sini mungkin ada beberapa makna, tapi mungkin konteks dalam hadis ini, berbuat zalim di sini yakni melakukan kezaliman kepada orang lain. Jadi satu orang yang berbuat zalim kepada orang yang lain, maka di hari akhirat nanti dia akan kembali pada Allah dalam keadaan wajah yang gelap, keadaan dia adalah keadaan yang gelap. Hadis ini pun pada saya ingat saya, konteks dia adalah merupakan kezaliman kepada orang lain. Kerana lafaz zulm atau lafaz zalim ni dia banyak makna. Boleh difahami dengan maksud syirik, boleh difahami dengan maksud zalim pada diri sendiri, yang kita buat dosa dan sebagainya. Tapi kalau tengok ada konteks hadis ni merujuk berbuat zalim dengan orang lain. Hadis daripada Jabir, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Kata Nabi, ittaqud dzulma, hendaklah kamu takut kepada perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, kerana kezaliman itu akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, syuhha di sini maksud apa? Kita kena cek maksud kejap. Maksud syuhha, kita ingat maksud syuhha ni apa? Fa innahu ahlaka man kana qablakum, kerana orang dulu telah binasa dengan sebab syuhha. Nanti saya cek maksud syuhha tu, nanti saya beritahu dalam grup. Saya ingat perkataan syuhha tu apa. Asy-syuhha ada dalam Quran tu lafaz tu. Faman tak ingat ayat, tapi ada dalam Quran lafaz
Asy-Syuhani. Tak ingat maksud dia apa. Hadis terusnya, hadis daripada Mahmud bin Labid. Dia kata, Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirk al-asghar ar-riya. Kata Nabi, sesungguhnya perkara yang aku boleh takut kepada kamu, iaitu kamu melakukan syirik kecil. Apa dia syirik kecil? Iaitu riya. Riya ini iaitu amalan, mempamerkan amalan yang baik kepada orang lain. Itu dipanggil ar-riya. Jadi Nabi kata, Nabi paling takut pada kita apabila kita terjatuh dalam syirik kecil, yakni syirik yang tersembunyi, iaitu perbuatan riya. Jadi kadang-kadang riya itu berlaku dalam keadaan kita tak sedar, ataupun riya itu berlaku dalam keadaan kita tak boleh nak kontrol, kerana dia masuk secara menyelinap masuk ke dalam hati kita dan rasa untuk kita mempamerkan kebaikan kita. Maka sekiranya berlaku riya, maka cepat-cepat istighfar, mohon ampun pada Allah, dan mohon Allah Ta'ala lindung kita daripada perbuatan riya. Hadis daripada Abu Hurairah, dia kata Rasulullah SAW bersabda tentang alamat munafik. Ayatul munafiqi thalath, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatha kadab, apabila dia bercakap dia cakap dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia akan mungkir janji. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia akan berlaku khianat. 3 alamat tanda munafik. Maksud kalau ada orang Islam buat sebegitu, dia bukanlah munafik, tapi dia melakukan amalan-amalan orang-orang munafik, iaitu cakap dusta, mungkir janji, khianat kepada amanah. Dan yang ketiga Nabi tambah lagi, yang keempat Nabi tambah, wa idza khasam fajar, apabila dia berdebat maka dia akan buat dosa dalam perdebatan. Maksudnya bila mana dia berdebat, dia akan cari jalan untuk menang dalam perdebatan walaupun dengan hujah yang batil atau hujah yang palsu. So ini ada antara alamat atau tanda orang-orang munafik. Jadi kalau kita buat, yakni kita sedang melakukan amalan orang-orang munafik. Seterusnya hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Menghina satu orang Islam itu adalah perbuatan fasik, dan membunuh orang Islam itu adalah merupakan satu bentuk kekufuran. Kekufuran di sini boleh difahami dengan 2 makna, iaitu boleh bermaksud kafir, dan boleh jadi juga di sini kufur maksudnya melakukan satu dosa besar. Jadi membunuh pada hakikatnya di sisi para ulama ijma' mengatakan tidak menjadi kafir satu orang membunuh satu orang yang lain, melainkan menjadi kafir dengan sebab dia menghalalkan perbuatan bunuh itu. Kalau dia kata halal dia bunuh fulan, maka jadilah kafir. Kenapa? Kerana menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Ataupun kufur dengan maksud dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar di sisi Allah kerana melakukan pembunuhan. Hadis seterusnya daripada Abu Hurairah, dia kata Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadith. Nabi kata, hendaklah kamu berhati-hati terhadap sangka buruk sangka ataupun sangka buruk. Fa inna dhanna, kerana sesungguhnya sangka buruk itu akdzabul hadith, adalah seburuk-buruk dusta, seburuk-buruk cerita yang dusta. Jadi sangka buruk ni, apabila kita sangka buruk, maka apa yang buat kita akan merekakan cerita-cerita yang buruk dan palsu. Kerana sangka buruk bukan satu benda yang pasti. Kita hanya sangka buruk pada dia, dan apabila kita bercakap pada orang tentang dia dengan sangkaan yang ada pada kita, dengan sangka buruk tadi itu, kita telah seolah-olah kita telah mereka satu cerita palsu terhadap fulan. Maka sebab itu Nabi beritahu di sini, iyyakum wadhan, hendaklah kamu berhati-hati terhadap sangka buruk. Jadi jangan ada sangka buruk kita kepada orang lain. Ustaz, Ya. nak tanya yang hadis sebelum tu tadi, fasik tu apa maksud fasik? Fasik itu termasuk berbuat dosa. Fasik ni dosa.
Fasik ni fusuk, perbuatan dosa. Fasik, orang yang melakukan perbuatan dosa. Itu. Orang yang bukan orang yang buat dosa lah. Betul-betul. Jadi dia boleh jadi termasuk di situ dosa besar. Cuma dosa dia tidak lebih berat berbanding dosa orang yang membunuh lah. Kerana membunuh tu berdasarkan hadis-hadis Nabi, Nabi sebut dia sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Dosa-dosa membinasakan ni antaranya adalah membunuh orang lain. Pada dosa sangat besar lah berbanding kekufuran tu maksudnya dia menghampiri kekafiran ke Ustaz? Dua makna. Pertama, boleh jadi kafir seandainya dia menghalalkan perbuatan tadi. Kekufuran juga boleh memberi makna satu dosa yang besar. Kerana lafaz hadis tu kadang-kadang nak menggambarkan perbuatan tu berat sangat, maka digunakan dengan lafaz kufur. Kufur ni dalam bahasa mudah kita nak fahami, seseorang yang enggan ataupun engkar untuk tunduk dan taat, maka dia dikira orang ni adalah orang yang kufur. Kalau bahasa Inggeris dia panggil apa? Bahasa Inggeris dia panggil cover. Cover tu sebenarnya asal daripada bahasa Arab. Bahasa Arab adalah kafara. Inggeris cover. Lebih kurang sama lah. Okey. Jelas? Boleh Jelas, baik Ustaz, baik. Okey, saya ingat saya habiskan dengan hadis ini yang terakhir ni, kemudian baki kita sambung pada masa akan datang insya-Allah. Kemudian nanti saya cek yang lafaz yang tadi tu, lafaz yang saya tidak pasti maksud tadi ni, asyuha tu. Asyuh tu ada lafaz dalam Quran, cuma saya tak ingat. Hadis daripada Ma'qil bin Yasar, dia kata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyyati illa harrama Allahu alaihi al-jannah. Tengok dalam hadis ni Nabi sebut tentang seorang pemimpin berkenaan dengan orang yang Allah berikan kepada dia tanggungjawab untuk menjaga rakyat. Kata dalam hadis ni, ma min 'abdin, mana-mana satu orang hamba, yastar'ihi Allahu ra'iyatan, Allah beri pada dia tanggungjawab untuk dia tu jaga hamba dia. Allah beri dia tanggungjawab untuk dia jaga kebajikan rakyat. Bukan Allah beri dia jadi pemimpin untuk dia kau keuntungan, tidak. Allah beri dia, Allah pilih dia sebagai pemimpin supaya dia guna kuasa tadi untuk jaga rakyat. Itu asalnya. Kemudian ketika mana dia mati, Nabi kata yamutu yauma yamutu, dia mati ketika mana hari dia mati itu, wa huwa ghashun li ra'iyyati, dia adalah orang yang menipu rakyat dia. Maksudnya dia menggunakan kuasa untuk zalim, menggunakan kuasa untuk tindas rakyat, guna kuasa untuk kau keuntungan dan sebagainya, apa sahaja bentuk sehingga rakyat tu dizalimi, illa, kecuali untuk dia haramallahu alaihi, diharamkan Allah ke atasnya al-jannata, akan syurga. Allah Ta'ala haramkan ke atasnya syurga. Haram di sini, masuk syurga di sini ada dua makna, iaitu haram yang pertama maksudnya, kalaulah pemimpin tu sendiri mati dalam keadaan dia khianat pada rakyat dia, malah dia merasa yang dia buat tu betul, sedangkan dia tahu sebenarnya dia salah, tapi dia seolah-olah menghalalkan perbuatan dia tadi itu, maka haram di sini haram selama-lamanya lah. Kenapa? Kerana dia dikira mati dalam keadaan kufur, kerana menghalalkan sesuatu yang jelas haram. Manakala terjemah yang kedua boleh kita fahami, haramallahu alaihi al-jannah, Allah haramkan pada dia syurga. Ini Allah haramkan dia untuk masuk syurga awal. Ini orang begini tak akan masuk syurga awal, dia akan dibakar dahulu, setelah bersih, kemudian setelah itu baru akan dimasukkan Allah ke dalam syurga, sekiranya dia adalah di kalangan orang-orang mukmin. Kita
Okey, boleh? Boleh, Ustaz. Boleh. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala, kita berhenti situ insya-Allah. So next nanti Amirul ingatkan saya untuk sambung lafaz hadis pada 1504. Tolong ingatkan saya 1504 insya-Allah Ustaz. Insya-Allah. So kita sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada sebarang pertanyaan nak tanya ke? Ustaz, kita punya kitab ni lagi satu sesi kan? Betul, lagi satu sesi. Lepas tu kita akan sambung dakwah. Dakwah. Betul. Jadi makna kata ada berapa kelas lagi Ustaz? Ada lagi dakwah satu kelas, hadis satu kelas, bahasa Arab satu kelas. Lagi tiga kelas. Tiga modul lagi. Oh, jadi tiga minggu lagi lah. Betul. Bukan 3 minggu. Lagi dakwah 2 kelas. 2 kelas. Bahasa Arab 2 kelas. Hadis 2 kelas. Lagi 6 kelas. Oh, 6 kelas. Okay, sampai ujung bulan 1 lah kan? Betul, sampai ujung bulan 1, betul. Tapi saya bulan 1 saya ada 2 minggu saya ada kat Mekah. Saya cuba juga buat kelas ketika saya ada kat sana lah, insya-Allah. Boleh tengok view Mekah lah lepas ni. Boleh tengok view Mekah. Pasal kalau saya tak buat kelas, nanti takut teranjak masuk bulan 2. Saya kena buat kelas jugalah bulan 1 tu. Cuma saya kena ejah waktu Malaysia. Kerana sana dia lambat lebih kurang 5 jam. 5 jam. Nak kena ejah waktu tu. Sana awal 5 jam ke kan ke sini? Lewat 5 jam. Oh, maksudnya sini petang sana malam lah. Kalau sini petang, contoh macam sekarang ni pukul 11, sana dalam pukul 6 petang lah. Oh, sana awal lagi lah. Dia kira awal kira awal. Okey. Malaysia mendahului Saudi 5 jam awal. Oh, faham. Gitu. Untuk lepas ni, untuk next punya sesi Ustaz ada dah buka dah ke? Saya belum buat iklan lah. Saya ingat saya nak dalam minggu ni atau minggu depan saya serai buka untuk iklan lah. InsyaAllah. Sebab saya nak ambil Al-Quran tu, tengok kalau sijil kembayaran Quran. Boleh insya-Allah. Saya duk cadang nak start bulan 2, tapi saya nak tengok juga kemasukan lah. Kalau ramai kita boleh start bulan 2 tu, kalau tidak saya nak mungkin kena anjak sikit lah. Pasal kalau tak ramai saya sedikit terganggu dari segi sudut nak bayar pensyarah. Oh, betul. At least berapa orang Ustaz minimum sebaiknya lah. Kalau macam sekarang ni, sekarang saya dah ada jalan sijil kembayaran Quran tu. Sekarang pelajar yang ada tu lebih kurang kalau dalam senarai tu dalam 21 orang. Tapi yang dah register. Yang register 21 orang. Tapi yang bayar yuran tu saya ingat dalam 15 orang lebih kurang kita lah kot. Tapi 15 orang tu pun okey dah, saya tak tersepit lah. Lepas lah nak bayar persyarat tu, okey, tak tersepit. Untuk kami Sun ni memang dah 5 orang dah daftar dah lah maksudnya? Untuk kami Sun ni setakat ni, untuk kembayaran Quran ni setakat ni belum lagi. Belum lagi lah. Belum. Untuk kelas yang sekarang ni sedang berjalan. Sijil kembayaran Quran sekarang dah jalan lah. Bulan 12 ni diorang habis. Hujung bulan ni diorang akan tamat sijil tu. So saya akan keluarkan sijil. So insyaAllah bulan 2 tahun lepas tu saya akan buka bagai bulan baru lah. Okay, maksudnya target tu sesi baru tu bulan 2 lah, Februari. Betul, insyaAllah bulan 2. Kalau dapat ramai kita on bulan 2 lah. Kalau tak saya akan anjak sikit lah, mungkin tambah lagi sebulan lagi. Kira anjak sebulan, dia akan habis pun anjak sebulan lah. Betul gitu. Julai, Ogos lah. Betul. InsyaAllah lah saya pun akan register lah. Minat untuk sijil kembayaran Quran insyaAllah. Kalau boleh bantu untuk ni sebar-sebarkan lah kawan-kawan kalau join. InsyaAllah boleh Ustaz. Okey, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.